Sekarang dah nak masuk minggu gaji. So tuan-puan yang baru nak dapat gaji, pastikan buat 3 perkara ni dulu sebelum dapat gaji. Nak tahu apa? Pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Sekarang ni dah nak minggu gaji. So tuan-puan, sebelum dapat gaji, menurut daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, juga penulis buku Wang Emas, yang mana kalau nak dapat gaji, kita kena buat 3 perkara dahulu. Yang pertama, kena planning gaji ikut formula 70-20-10, iaitu sebelum lagi dapat gaji, kira siasat daripada gaji kita tu, asingkan 70% untuk komitmen, asingkan 20% untuk simpanan, dan hanya boleh belanja 10% sahaja, supaya kita boleh tahu berapa ringgit kita punya komitmen, berapa kita boleh saving pada bulan tersebut, dan berapa yang hanya kita boleh belanja pada bulan tersebut. Tanpa ada planning yang betul, berkemungkinan kita akan terlebih belanja yang menyebabkan kita akan kekurangan duit untuk komitmen, dan yang paling penting, tak buat simpanan pada bulan ini. Yang kedua, bila kita dah tahu kita boleh buat saving 20% daripada gaji, contoh kalau gaji kita RM2,000, sepatutnya kita boleh saving RM400 pada bulan ini. Dan saving tu tuan-puan kena pelbagaikan jenis simpanan. Simpan RM200 dalam bentuk simpanan bentuk duit, dan simpan juga RM200 dalam bentuk simpanan emas. Sebab apa? Tujuan dia supaya kita pelbagaikan jenis simpanan kita, dan kita dapat manfaat yang berbeza bila kita ada pelbagai jenis simpanan. Yang ketiga, lagi bagusnya tuan-puan untuk buat simpanan, kita guna platform yang ada. Contoh kalau tuan-puan nak simpan dalam bentuk duit, paling terbaik tuan-puan simpan dalam tabung haji ataupun simpan dalam BSB. Supaya setiap tahun simpanan tuan-puan akan bertambah dengan dividen diberikan. Sebagai contoh, baru-baru ni BSB telah mengumumkan dividen diberikan untuk tahun 2025 ialah sekitar 5.25%. So tuan-puan punya simpanan pun bertambah dengan dividen diberikan. Dan untuk simpanan emas pula, sebaiknya kalau kita nak simpan untuk simpanan jangka masa panjang, dapatkan emas gold bar dengan dinar, emas 999 jauh lagi berbaloi berbanding tuan-puan simpan dalam barang kemas emas 916. Pastikan dapat gaji nanti, buat 3 perkara ini, dan pastikan paksa diri buat simpanan, sebab simpanan ni sangat penting untuk masa depan tuan-puan, untuk waktu kecemasan, dan paling penting sekali untuk kita ubah keuangan kita ke arah yang lebih baik. So tuan-puan yang baru nak mula menyimpan emas hari ini, tuan-puan boleh terus klik link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma, dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau sekiranya tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.